Sekejap naik, sekejap turun. Hai, di 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsikan satu kes yang agak menarik. Okey, kat belakang saya ni ada satu Prodo Viva. Apa jadi kat Prodo Viva ni? Prodo Viva ni, owner dia datang mula-mula mengadu kat saya. Dia kata, "Bang, kompresor saya tak jalan lah." Dia ingat kompresor dia rosak. Sebenarnya bukan. Kat sini, kalau siapa yang pakai Viva, kalau jadi kes yang sama, kompresor dia tak mau jalan, saya nak tunjuk. Ni kat sini salah satu. Jom ikut saya jap. Okey, untuk kes siapa yang pakai Prodo Viva. Okey, kalau kompresor dia tak jalan, anda kena cek beberapa part dulu. Salah satu part yang anda kena cek ialah ni, untuk Viva. Nampak tak? Saya suluh kat sini. Ini namanya idle valve dia. Ini memang selalu kena dekat Pro 2. Okey, untuk Viva, simptom dia bila idling dia stabil. Idling dia sekejap naik, sekejap turun, yang menyebabkan kompresor kita ni kejap-kejap mati, kejap-kejap hidup. Jadi untuk dia, jom saya nak tunjuk. Saya dah buka tadi. Okey, tengok betul-betul lah apa jadi dekat dia punya idle valve ni. Nampak? Nampak tak keadaan idle valve dia tu sendiri? Sebab tu saya kata ini selalu kena dekat Viva. So kalau jadi macam ni, sebenarnya idle valve dia tak cun dah. So apa nak kena buat? Dia kena tukar satu idle valve yang baru. Dan tolong tengok baik-baik, karbon dia sangat banyak, betul tak? Okay, karbon dia ni ada kat mana? Karbon dia ada dalam ni, ada dalam throttle body dia ni. Nampak? Dalam throttle body dia. Jadi apa nak kena buat? Memang kena servis sekali throttle body ni, insyaAllah. Lepas ni saya akan servis throttle body dia. Saya akan tukar satu idle valve yang baru. InsyaAllah dia punya timing akan normal balik, aircon dia akan sejuk balik. Yang paling penting, lepas kita servis throttle body, enjin dia lebih lancar, lebih lawas. Itu yang kita nak. Jadi nampak tak? Sebab tu saya selalu tegur, kalau kereta tu ada problem, tak kisah apa problem pun, aircon ke apa ke, cek dulu. Jangan terus buat kesimpulan. Jadi kalau siapa nak cek kereta ataupun kereta ada problem, nak kami cari, tak ada masalah. Boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Sampai hari ini saya